Jadi saya doakan semoga tim saya kita sama-sama berjaya dengan Public Goal. So terutamanya saya punya FMD Hana Nawi, dan yang kedua Kak Nurul, insya-Allah soon boleh naik FMD cepat-cepat. So adik saya Muhammad Itizam cepat-cepat naik Master Dealer, dan beberapa orang lain lah, Tuan Azizul, lepas tu Tuan Ustaz Farhan, kita ada Ustaz Zul Amri, lepas tu kita ada Noh Hasima dan kawan-kawan yang lain. Okey. Jangan lepaskan peluang untuk buat bisnes Public Goal. Di Public Goal kita dapat simpan emas. Masa yang sama kita boleh create buat bisnes emas. Macam mana kita nak kaya dengan emas? Kita nak supaya masyarakat faham tentang emas. Misi kita bukannya kita nak kaya seseorang, tak. Kita nak kaya sama-sama. Kita sama-sama simpan emas, dan kita nak semua masyarakat orang Islam, orang Malaysia, tak kisah apa bahasa, apa bangsa, apa agama, kita sama-sama simpan emas dengan ilmu. Jadi nak tak nak join tim kami, tim PG1M. Sebab apa? Yang pertama, kita ada mentor, Encik syukurlah. Dan yang kedua, kita ada training yang disediakan oleh PG1M. Yang ketiga, kita ada circle dalam tim kita. Yang keempat, kita ada tools, skill. Kita boleh belajar. Dan kita ada sediakan platform. So semuanya ada di Public Goal. So tuan-tuan puan-puan, mana-mana yang nak buat bisnes unlimited income, passive income, so inilah tempat dia untuk kita bina passive income bersama emas Public Goal. So jom saya jemput ramai-ramai kawan-kawan saya untuk simpan emas bersama Public Goal, dan juga siapa yang nak buat income boleh klik link di bio.